Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. So hari ni kita ke Cyberjaya untuk kita pergi satu kedai ni, restoran ni, iaitu kopi pedas. Kita tengok apa ada dalam ni. Orang kata sedap. Kopi breakfast. Sekarang ni bukan kopi, buffet. Buffet. So jadinya sekarang pukul 9.55. Kita tengok apa ada. Harap-harap masih ada lagi makanan. Terlewat dah guys. Terlewat guys. Okay. Kita dekat sini. Jadinya kita tengok kat dalam ni apa ada. Ni mi kari, sekejap. Yang ni mi kari tapi pun pakai kuih tiaw. Sedap oh. Kita datang dah dia buat. So apa ada je lah. Banyak bahannya banyak. Rupanya ni dah boleh, habis pun banyak lagi rupanya bahan. boleh reserve lah kat sini yang. Dia kena reserve bukan boleh. Kena reserve lah. Sebab rasanya terlalu ramai lah kat sini. Bahannya dah Orang duk datang sini. Tak lagi Dah penuh tadi Dua kali. Dua kali dah top. Selah. Nampak macam sedap lah, berasap lah. Dia memang setiap on. So kita ambil je lah apa dia. Okay. Kita ambil isi-isi sekejap. Ni kuah dia tadi penuh. Ni kuah dia tak simpan, dia letak. Okay. Selalu dia pakai nasi goreng cili kering. Nampak macam apa, banyak cili. So kita makan. Ini dia punya. Tempe. Sekejap. Ada tempe. Banyak habis. Ada 10 lebih lah. Dia tak top up. Dah tak ada. Tempe. Nampak menarik. Ini nasi goreng dia tadi. Apa lagi? Okay, dia ada ni. So, dia ada nasi lemak. Kita ambil sikit-sikit rasa. Sebab first time kan. Kita kena rasa sikit-sikit supaya benda lain kita makan juga. Lemak bau Sikit lah. sedap Macam pun. ni kan? Okey. Okay. Macam biasa lah. Sebenarnya nasi lemak ni sambal je lah. Kalau memang padu dan sedap lah nasi lemak ni. Telur dia macam ni. Dia pecah dulu. Dia ada salad dengan buah. English breakfast tu dah habis. Kita pergi lewat. Kita Ini makan. pun ramai lah ni. Dia Orang dah reserve. Kita tak reserve. pun ada. Roti canai bang eh? Roti canai tak masuk dalam buffet. Oh, tak masuk dalam buffet. Roti canai je lah Roti canai, roti telur. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Barik fi ma razaqtana qina azabana. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita rasa dulu. Kita ambil nasi goreng, nasi lemak tadi. And then kita ada ambil salad dengan mi kari Mi kari. Okay, kita rasa dulu apa jadi. Tengah popek. Sedap. Tapi ni rasa pedas sikit lah. Rasa pedas lah. Terasa pedas. Sebab kalau tengok tadi memang banyak cili dia kan. Baca lah dia buat telur sini. Kita kena popek sendiri kan. Macam gitu. Lepas tu kita lekat pula. Kalau salad. Ya. Susah lah dia. Susah lah macam ni. Ya. Sebab dia buat macam ni. Telur ni tak berapa nak keras. Ini. Yang baju. Ni kan? Alah. Alamak, tisu tak ada. Okey. Rasa nak ada dekat pedas. So kita rasa kacang pul. Belum.
Sedap. Oh, sedap. Ni betul pedas. Hmm. Ni tak main-main. Dah kan? Ni kita ada tempe. Rasa tempe. Sedap. Ni betul pedas. Ni. Oh, ni yang kuat pedas ni tak boleh kan? Dia ada bunyi. Anak bunyi. Ni. Dah. Try dia punya nasi. Okay, kita try nasi lemak dia pula. Macam mana? Okay, kita try Dia kacang panjang. Budak tak boleh makan ni nasi goreng ni. Pedas amat. Lemak dia best. Bah. Sambal dia rasa tak pedas. Okey, yang ni okey. Apa okey kan? Ikutkan saja. Nasi lemak, nasi goreng dia tu pun sedap. Memang sedap. Tapi dia agak pedas. Boleh try mi kari. Tengok jadi apa. Sambal dia sedap. Orang kata mi kari dia sedap. Tapi Kita- dia pakai kuih tiaw. Gitu pedas sangat. Dia rasa ni dulu je. Apa? Pelan-pelan. Nampak kat tempuk oh. Ni cara dia tak kasi tambah banyak ni. Betul tak? Kari dia sedap. Betul dalam tu kita tengok dekat TikTok dia kata banyak isi memang betul. Okey, kita try mi kari dia. Macam sedap kari dia. Sedap. Rasa dia. Kuah dia tadi memang dia on lah. Panas kan. Terasa panas. Jadinya memang kalau makan tu sedap lah. Dia tak sejuk. Macam seolah-olah benda yang baru lah. Baru masak. Memang rasa dari kari dia. Memang terasa. Saya pun dah mula rasa kepedasan sikit. Jadinya. So kalau kat sini memang kalau boleh kita booking lah. Sebab pekerja kat sini cakap ramai. Dia ada time-time dia yang kena booking lah. Sebab tadi pun kita pergi pun masuk dalam tadi kena reserve lah. Ada meja yang dah reserve. Nasib baik kita dapat juga meja. So kita try lah. So dekat sini dia punya sistem makanan dia adalah buffet. Cuma bonda cakap tadi buffet tu lebih kurang dalam RM12 seorang. Nanti kita confirmkan buffet ni berapa ringgit. Okay guys, kita teruskan makan. Sebabkan nasi dia pedas. Kita try yang ni. Bukan tak nak ambil lah benda basic ni. Tak boleh aku try. Sebab nasi goreng dia terlalu amat pedas. Kita sambung balik mi kari. Siapa yang boleh makan nasi goreng ni memang power. Sebab benda orang yang Terlalu pedas gila-gila pun tak boleh. terlalu pedas tu. Patut nasi goreng dia tak luak. Okey. Sedap lah. So far sedap lah. Masak. Ni. Rasa ni. Pusing kan dia. Macam mana? Oh. Kuih tiaw dia. Kita rasa sikit. Ya. Sedap.
Mohon jual dia. Sedap. Ini the best. Makan tadi. Ini dia. Memang. Ini breakfast nak dekat dia. Panas. Boleh makan nasi tu. Kita makan benda lain dulu menikmati. Tapi sedap lah. Ni kali dia tinggal Dapat dia. bawah-bawah dia pekat. Siapa kat sini okey lah. Kenal. Dia repeat lah sebenarnya. Sebab RM12 je. RM20 eh? 12. RM12. Betul lah. Makanan sebanyak ini okey lah. Okay. Dia tak adalah gah. Bukan ini. Dia makanan basic je. Tapi boleh lagi. Sebenarnya kita nak merasa. Saja menghabiskan masa walaupun jauh pada rumah. Ambil air apa dia? Seawan habis. Okay, kita try jagung dia pula. Jagung dia campur apa ni? Susu eh? Sedap. Jagung ada jagung lah. Ngam. Susu lah tu. Dia nampak macam dia nak buat ala-ala hotel jugalah. Boleh lah Melayu. Menu tu macam ada ala hotel sikit. So, kopi pedas Cabai Jaya. Dia sebenarnya tak jauh daripada Depals. Tak try ke kopi pedas tu? Dia tak jauh daripada, kalau tahu dekat sini viral nasi Arab Sabah. Kat situ je. Dia dekat sini je. Lepas tu Brozam ikan bakar. Dekat Kawasan sini, tu. kawasan tu. Sedap. Salad. Tutup lah pukul 11. Dah tutup eh? Operasi dia 8 pagi betul lah. Kejap kena. Buffet pagi. Sabtu dan Ahad breakfast buffet betul RM12. RM12 saja. Kita boleh makan buffet. Makanannya adalah antaranya nasi goreng, nasi lemak, bihun goreng, kuih goreng, lepas tu kuih kari je. Kuih kari. Yang ni dia bertukar kat hari. Lepas tu dia ada salad, ada nugget tadi, ada Sebenarnya buah. dia banyak gila kuih-kuih kampung. Tapi tu dia dah lambat. So, siapa nak pergi sini, kalau boleh booking dulu, dapatkan reserve dulu. Dan kau boleh menikmati makan kat sini. Sebenarnya memang reserve kita tadi pun. Tadi saya, Tak boleh dah. tadi kita walk in. Walk So, in tak boleh. Tapi walk in kalau tak dekat dari jauh lepas tu, tak boleh juga. Lepas tu, So, tengok kamera. rezeki kita bang. Ha?
Kedai dia kafe kopi pedas. So dekat Cyberjaya ni lah dia punya lokasi. Dekat area dekat belah sana depan sikit tu dah ada Pulse Cyberjaya. Ni kawasan dia lah. So jadinya siapa-siapa nak ke sini boleh. Saya suggest, memang makanan dia sedap. Buffet hanya RM12. Sabtu Ahad pukul 8 pagi hingga 11 pagi. Okay guys, stay tuned.